Tiada sang surya berirama sang bayu, tiada seindah wajahmu, tiada semerdu kau berlalu. Lembut bayu membelai Babado. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Pio Pisang Syap Syap Shui. Alhamdulillah hari ni aku ada trip bersama Sipu yang tidak asyik lagi. Cuba peja pilah sap sui. Peja, oi. Dia beling. Tengah marah. Bila tengah marah. Akibat kesan daripada udang yang gasak di Temeloh 3 bulan yang lepas, 3 atau 4 bulan lepas. Baru kami timbul balik perasaan untuk mencari udang kan. So hari ni trip sahabat berenam bersama Sifu Raguah. Pagi ni sampai tengoklah sampai kami larak lah mungkin malam ataupun pagi esok. Ni JT apa abang nama dah? JT Abang Dan. JT Abang Dan sahabat berenam apa? Nama dia Lubuk apa? Nama kampung? Untuk Sungai Samuk apa tak tahulah, tapi sahabat berenam kan. Okay, kan. Setak-setak dulu. Nanti kita update kalau dah hasil. Mantap. Alright. Luncur mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Cik doa apa saya baca tau. Luncur sobat, luncur. Luncur sobat. Mantap mas bro. Bismillah. Alhamdulillah, syukur. Lesen guys. Sama lesen. Aduh, sesama lesen geng. Lepas kita dia. Lepas ni mesti dia. Udang ada buntat ni. Mantap, mas bro. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Bismillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Popeye. Wih, sana pun Popeye lengan sebelah. Syukur. Setengah tak sampah bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Popeye. Popeye di selo men. Popeye di selo men. Popeye je bang. Popeye je bang. Popeye di selo men. Tak rasa makan tu. Alhamdulillah, Popeye lagi. Bang, maafkan saya bang. Mana? Oh ni bang. Sini makan kat bang. Baling alur saya bang. Bismillah. Bismillah. Popeye saja. Tunjuk kari tu. Tunjuk kari. Lama tak rasa feel je ni kan. Double strike. Alhamdulillah geng. Rezeki. Syukur terbaik sahabat berenam. Terbaik mas bro. Ikan benda macam tu. Ikan bersepit. Ya ikan. Ikan bersepit tu. Kena kaki je. Dia ada senyum. Jadilah, dia dah sekilo. Aik, kita pula kena. Kita baru 2 kilo. Lah. Alhamdulillah. Syukur. Mantap mas bro. Berminyak mulut bos.
On tak on? On bosku. Berminyak mulut bos. Mantap. Sungai Syabak berenam. Jauh tapi puas. Berminyak mulut bos. Ui. Menggila-gila. Ui, ada buntat dah bang. Kau ada butat ni. Romilo, Popeye. Popeye di Shilo, min. Memang kampung Popeye dekat Sabak Berenam ke? Kampung Popeye. Popeye memang asal Sabak Berenam ke bang? Kurang lah. Aduh. Popeye. Makan atas. Buntat lah bang. Buntat lah bang. Ada butat tu. Saya ada buntat pula kali ni. Lah, syukur. Berminyak mulut buntat. Syukur. Minyak bosku. Buntat. Alhamdulillah. Buntat di mana-mana. Syukur. Bang mana? Ada? Mana? Sinyak-sinyak ada barang. Jadilah. Aduh, lain macam campak. Macam nak campak buang. Syukur. Menterap. Ush. Heavy machine gun. Adalah sikit-sikit. Dia ada senyum. Ada apa-apa Lama. kata-kata ucapan? Lama dah menyepi. Untunglah. Syukur Dia ambil balik. Tadi dia lepas. Karat. Papai karat. Kuat bergaduh ada di sini. Semua dengan sebelah. Untuk musbro. Ada barang guys. Janji ada konten. Bersiap tak bersiap lah kira. Lengan sebelah. Besarnya. Lengan Mana ada sebelah. kecil. Dia ni style naik more besar-besar tau. Haram. Kita Kita baru 4 ekor dia 1 kilo. Kita ni alih-alih cemil-cemil. Dia naik besar ni. Besar penumbuk. Kita naik besar ni. Raja dah. Dia besar penumbuk. Ini lah kata apa. Penangan apa? Kaki gajah. Penangan kaki gajah. Bismillah. Janganlah pasanos last minute. Bismillah. Tengok. Semua lengan sebelah tu. Gaduh saya buat tau. Dia take time pula, buy time. Tak kat tu. Dia. Tak agak dah. Haram jadah. Marah bang. Tinggallah marah. Udang je. Marah gerak. Marah-marah I love you. Aduh. Nak ubah aja. Tengah bang. Tengah pula. Bismillah. Nak ubah aja tengah lah, tepi lah, kanan lah semua dah. Sangat-sangat kritikal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengah pula. Ni baru udang bro. Sangkut. Sangkut kat janggut dia sikit dah. Alhamdulillah. Mantap mas bro. Okey geng. Dalam 2 jam. Baru 2 jam lebih macam ni geng. Okey lah. Adalah belah-belah ekor baru kot. Sampai jal dah 2-3 kilo ambil jal. Jadi dia.
Abang kata nak biar dia makan. Dah biasa. Tu dia tu. Oh, tak ada. Aduh. Abang serat apa ke bulan. Biasa dah serat ke bulan. Memang tak bagi muka. Tak bagi cal langsung. Tu. Tak on pula. Barang ada guys. Barang masih ada. For your information. Barang dah tengah ada tepi dah. Tengah ada tepi ada. Mau dah. Lokak ada. Belakang ni. Ada lah pula bang. Aduh. Jangan rempik. Bismillah. Nah, spek kuning. Mas bro. Ada barang. Ye, ada barang. Abang Pejal ada barang. Ye. Ui. Menari Popeye. Ini kat Popeye memang kampung Popeye Sahabat berenam ni kampung Popeye ni kan. Popeye lah. Jadi bersepit. Jepit. Mancap. Dah lepas dah lambat makan. Dah makan si. Ada udah makan. Aduh, dia rempik juga. Tu lepas pasal. Siang. Jangan lepas. Janganlah susah ni bang. Mama mana? Bukan dia senyum. Mungkin dia cium sebab dia telan habis apa. Takut orang mana naik pedang tu. Dah last minute dia lucut. Banyak yang tu. Kacau jiwa. Oh dah berat. Lu apa tahu ni tengah-tengah panas ni. Berat ya, lepas tu aduh. Kacau jiwa. Kena scam lagi. Kena scam saja lah. Dia nak pindah je dia ada barang. Tadi ni. Untunglah ada barang. Barang selek hari ni. Dekat rock dia saja. Ui, tu ada. Alah lepas. Uyo, yang tu ya tak. Aduh. Lepas. Aduh. Dah dua barang tu. Dah main tepi bang. Masuk macam celor. Mana tu? Mana-mana. Jadi Uyo. budak tu macam banting. Lepas sedap tu. Aku bersama denganmu. Cek. Inilah bunyi cicak. Cek. Di enjin Abang Pejal ada problem sikit. Dia macam ada orang duk bertukang dalam enjin boat tu. Kutukang, kuteking. So kita ambil keputusan untuk tukar. Bukan tukar, kita pergi sewa boat Bandan kan? Bandan lah. Dia ada boat extra. So kita, sebab kami tak boleh main jauh ni. Enjin Abang Pejal dia tak memberi kerjasama. Ada benda bertukang dalam enjin tu. So kami kena sewa lah boat baru kat Bandan. Sebab dia ada extra. Lepas ni baru boleh all out lah. Tadi pun main dekat-dekat pun dah okey lah. Saya dah okey lah. Not bad. So kita try untuk second half macam. Kita tak apa, second half. All out. Mantap. Janji ada konten bang. Kecil dah halus tu. Ada lah. Jadilah ni manis. Tak udang tu. Kami akan teruskan sebab ini misi break the siege. Malam ini apa yang berlaku adalah memang matlamat dia memang begitu untuk menyedarkan dunia bahawa ini masalahnya Syukur. semua orang awam Lama. dan pecah kepongan ni. Lama itu senyap tu. Dia baik dia main tu. Kalau dia tak main tak tahu dia bau. Ada barang. Barang tengah turun ni bang.
Barang tengah turun. Barang tengah turun. Jadi manis-manis. Ui, dia makan batu ladung. Ui, Abang Pejal nak tanya ni, suka maki atau suka popi? Mana? Ui, apa tu? Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hei, aku nak tanya ni, suka macam atau suka kopi? Onton. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Popeye lagi betul lah, Popeye. Popeye lengan tak pandang badan. Aduh, Popeye. Popeye di Selomen. Memang sebab bernam ni orang cakap apa? Kampung Popeye. Popeye di Selomen. Popeye di Selomen. Popeye di Selomen. So, hampa tambah cari bini yang ada lesen. Kalau 4 orang bini, Aduh, tengah duk strike ni. Dengar ceramah abang ni pula. 300 liter. Bermakna ada 1,500 liter. Oh. 1,500 liter Ha. tak habis bulan weh. Wish, tak habis oi. Betul lah kerajaan buat 300 liter tu. Betul. Hampa yang tak terkira. Kalau hampa batal kira, Walanun. macam mana aku kira? Cuba hampa kira tengok betul tak kiraan aku dengan hampa. Suruh kahwin 4 lah orang. Empui. Barang tu sampah sangkut. Janji dah barang. Janji Abang Pejal ada barang. Lama menunggu kan. Lama menunggu. Mendatangkan. Lama aku tunggu. Tadi abang ada lagu tu nak macam apa? Besar. Tadi abang nyanyi lagu apa? Lupa. Nak tahu dia pekun. Nak tahu dia tahu apa? Oh, aku nak tanya ni, nak toddy atau whisky? Wow. Parah. Arek tu Abang Pejal. Aduh, nak tahu dia macam whisky. Barang dia senyap ah. Dia tu pun. Hei. Hei. Kecil je pun. Abang Pejal nak tanya ni, Tengah-tengah fokus ni, fokus. nak whisky ataupun toddy? Fokus. Fikus. Fokus. Oh, bosong. Aduh, selek ah. Barang baik. Aku nak tanya ni. Janganlah. Tak makan kan. Ai, aku nak tanya ni. Jadilah geng. Dah lah sekilo setengah. 2 kilo. Saya masih lebih 2 kilo je. Transfer dulu. Macam tadi tu adalah hasil untuk siang. So kami akan sambung malam. Aku dengan Abang Pejal. Semua malam ni mungkin video aku kurang lah kan. Tapi hasil tu adalah bukan nak kata tak ada insyaAllah. Syukurlah apa yang ada kan. Sebab ini percubaan kami yang pertama. First time kami sampai dekat Sabak berenam ni. So pot-pot tu tak pandai lagi lah kan.
Peja banyak dia guna dia punya ilmu penakulan tu ni. Try and error. Okey. Tapi hasil tu adalah. Macam dia pun dekat 3 kilo kak. Ada lah hasil dah. Kita tengok hasil dah. 3 kilo kak. Bukan bisa-bisa. Ya Allah berat ah. Tak boleh nangkah. Tu. Lagi banyak 2 kilo ni bang. Jedak. Okay gang. Tak apa-apa, jangan lupa like, share and subscribe. Aku nak set up untuk malam pula. Nanti last kali nanti aku share lah hasil. Mungkin tak tahulah sampai udang dah tak makan kot. Mungkin tengah malam lebih 1-2 macam tu. Kami caw lah. Jangan lupa like, share and subscribe. Ada apa-apa? Apa nak cakap? Tak ada apa. Aku nak tanya ni. Udang dah habis kena ni. Kena rembat dengan orang. Rembat. Macam mana? Tapi lemah itu banyak gitu. Tu lah tengah mencari ni air laju. Dah cubalah. Majulah sukan untuk negara. Pejal nak tanya ni. Ada penambahan. Dah lepas. Ni dah lah susah. Bersepit saja. Popeye lah. Popeye saja. Kata dah sahabat berenam ni rasa kampung Popeye. Sahabat berenam ni kampung Popeye. Penuh Popeye saja dah bagi dia. Alhamdulillah, syukur. Lepas lah. Dalam telur tu lepas. Mana beli? Oh, record. Ni saya nak lepas bang. Siap lah. Tapi itulah. Awak besar ni dah bertelur. Dan ni kena kahwin paksa ke apa? Kahwin paksa ke terlanjur? Oh, besar ni. Besar ni kan dah. Allah, dah tercabut dalam tangan. Besar ni baru dah. Aduh, telur ke lah. Kita lepas kan. Udang telur kita lepas guys. Udang telur kita lepas. Kita memastikan dia punya kemandiran agar lepas ni dalam 10,000 anak udang akan dilahirkan. Nanti kita mengair balik. Bye bye. Mantap. Waduh lagi orang ni aku. Popeye lah. Popeye di shallow me. Popeye di shallow me. Lengan tak padan dengan badan. Popeye. Apa jadi? Sudah. Sampah ni mah. Dah. Dah panik lah. Alhamdulillah. Oh ni Popeye besar lagi. Popeye besar sikit bang. Popeye kuasa 3. Popeye di shallow me sampai malam Popeye kan. Memang kata dah sahabat berenam kampung Popeye. Padu. Tepi kat dalam ni.
dekat padaku. Sayangilah diriku ini seadanya aku. Tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Oh kaman hatiku yang sayang. Alhamdulillah. Sini, naik Popai. Kampung Popai.